kurangkan harta semua orang. Hanya nak bagi dekat dia lebih tak boleh lah. Tapi kalau di sisi dia tu okey. Sebab semua orang di sana belum tentu setuju lagi. Dia mengangguk. Sebab dia setuju pun sebab abang sulung dia tu ustaz. Tu yang disegan. Tu kan. Kalau tidak, dia tak ada harapan nak bagi. Maka bahagi dulu. Kena cerita. Kak, ni kalau ikut tanah hang, ni besar ni saja. Kecil daripada tanah kami. Sebab rumah di atas ni telah dinilai, rumah ni saja kayu-kayu dia apa semua, sebuah rumah ni nilaian dia 40,000 contohnya. Tanah ni harga dia bila dikecilkan sesuai dengan apa yang kami dapat di sana. Begitu lebih adil kerana dia dapat 2 bahan berbanding kita dapat 1. Tapi nilaian dia adalah sama.